Selama 3 tahun perkahwinan, saya dah 4 kali kena pukul oleh Zahra. Ini bukan fantasi nakal ataupun seks ganas ke apa, tak tau. Ini saya betul-betul dipukul. Saya ada laporan polis dan saya juga ada laporan kesihatan. Suami Zahra Zamri iaitu Nur Muhammad Ikhwan Samsudin mendakwa dia menjadi mangsa keganasan rumah tangga sepanjang 3 tahun berkahwin dengan penyanyi berkenaan. Ikhwan mendakwa insiden berlaku beberapa kali disebabkan sikap panas baran isterinya itu. Ikhwan mendedahkan perkara itu selepas sebutan kes permohonan cerai difailkan Zahra di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat, Selangor pada pagi Khamis. Hasrat dia untuk memberikan gelaran duda kepada saya tu nampaknya perlu ditangguhkan. Saya yakin dan saya percaya yang dia juga dah tak sabar-sabar untuk menjawat jawatan sebagai janda. Alasan-alasan yang diberikan memang tak munasabah langsung. Saya nak sebut 2 sahaja, iaitu yang pertama, sikap defendant dalam rumah tangga telah menyebabkan penderaan emosi kepada saya yang menyebabkan emosi saya terganggu dan mengalami tekanan. Sebagai seorang lelaki ataupun sebagai seorang suami lah, salah ke kalau saya tegur dia menari terkinja-kinja dekat GV? Salah ke? Adakah itu yang menyebabkan emosi dia terganggu? Dia tak bagi tahu pun apa sebabnya emosi dia terganggu. Apa yang saya buat sebenarnya yang menyebabkan emosi dia terganggu? Saya pergi kerja sekarang ni, setiap kali saya pass by orang, saya akan fikir yang orang tu tengah bercakap pasal saya. Emosi siapa yang terganggu sekarang ni? Jadi janganlah bagi alasan-alasan bobrok macam ni untuk membubarkan sebuah institusi kekeluargaan. Kalau ada bukti, silakan tunjuk bukti. Jangan senang-senang cakap you ada NPD lah, you ada itulah, you ada masalah ni dan sebagainya. Kalau you cakap dalam media sosial memang boleh, memang seronok lah. Saya dah berusaha sedaya upaya saya sebagai seorang suami untuk provide dia, untuk bagi apa sahaja yang semampu saya. Defendant telah culas menggabaikan tanggungjawabnya apabila defendant gagal melindungi saya dari segi mental dan fizikal. Tadi sebab pasal mental, ni fizikal pula. Selama 3 tahun perkahwinan, saya dah 4 kali kena pukul oleh Zahra. Ini bukan fantasi nakal ataupun seks ganas ke apa, tak tau. Ini saya betul-betul dipukul. Saya ada laporan polis dan saya juga ada laporan kesihatan yang saya boleh bagi sokongan ni. Apa yang disebut dalam mahkamah, saya sangat kecewa sebenarnya bila ada 5 benda ni. Saya nak berusaha untuk penuhi apa yang dia nak. Kalau dia nak teruskan perkahwinan, kita teruskan perkahwinan. Kalau dia nak bercerai, kita bercerai cara baik. Jangan, ini tuduhan. Zahra boleh buat fasad kalau dia ada bukti. Kenapa nak buat Section 47? Saya kecewa dan saya rasa saya kena stand up for myself. Dia cakap pasal pengabaian fizikal. Saya yang kena pukul. Kenapa saya mengabaikan fizikal dia pula? Enggan melepaskan sebagai tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh isteri terhadap Ikhwan lah. Enggan melepaskan benda ni selagi benda ni tak diperincikan. Permohonan-permohonan ni sangat longgar kot. Everybody can say, kau bagi tekanan dekat aku, aku tak naklah dengan kau, cerai. Mana boleh macam tu? Kalau saya nak go through this one by one, as I said tadi lah, saya ada laporan polis dan saya ada laporan kesihatan. Sebab dia beria-ia untuk buat fast track. Nak pergi mana? Nak sembunyikan apa? Saya masih bekerja di tempat lama dia. Setiap hari saya jumpa orang sama dan orang tu akan tengok saya. Saya sebagai seorang manusia, saya tengok, kau cakap pasal aku ke? Sebab isteri saya buat perangai. Lepas tu saya nak buat nusyus, peguam cakap, saya tak ada saksi. Sebab saksi dekat rumah tu anak saya yang umur dia 2 tahun. Kemudian saya nak buat huluk. Bila discuss dengan Zahra mengamuk. Dia cakap, tak mau, tak nak huluk. Saya bukan nak duit pun. Huluk ni kena bayar balik mas kahwin je. Dia ingat, semua orang ingat saya nak duit. Tak, saya tak nak duit pun. Sebab cinta yang saya ada ni sangat besar kot untuk family ni. Tapi kenapa nak bubarkan perkahwinan, engkau boleh bagi statement-statement ni? Ini bukan statement permohonan. Ini statement tuduhan. Waktu saya tegur dia dekat GV pasal tarian dia apa semua, dia cakap, you ganggu I untuk ni apa semua. Waktu separuh akhir saya kena pukul lagi. Itu yang paling latest. Itu yang latest. Separuh akhir GV saya kena pukul. Sebab peminat dia tengok dia IG story dia dan peminat dia tu like gambar saya. And then dia cakap saya ada skandal dengan perempuan tu. Pergaduhan tu berpunca daripada tu dan dia pukul saya. Kemudian saya buat laporan polis. Polis cakap dia bagi saya 2 option. Nak kutip artis ni ataupun kutip maksudnya reman dan sebagainya. Encik Ikhwan selesaikanlah ikut cara keluarga. Saya selesaikan ikut cara keluarga. Saya tak nak ganggu persembahan dia separuh akhir waktu tu. Tapi apa saya buat? Saya laporkan keadaan saya kepada Talian Nur. So saya ada laporan polis, laporan kesihatan, saya ada laporan dekat Jabatan Kebajikan Masyarakat. Masalah rumah tangga ni sejak bila lagi? 3 tahun. So masa tahun pertama tu, tahun kedua tu masih okey. Tahun pertama saya dah kena pukul. Sejak kena pukul ni maksudnya dia guna tangan lupang ke apa? Betul. Ke guna alat ke? Ada juga alat. Okey. Saya punya mata ni sebelah ni tak nampak tau. Saya kena pakai cermin mata untuk tengok you all. Sebab saya kena pukul guna objek kat belakang ni.
Kemudian doktor cakap dia memang ada bahagian saraf dan nerve yang kena, yang menyebabkan saya punya mata tu tak boleh nak fungsi secara betul. Saya ada parut dekat badan saya yang sehingga mati saya akan simpan. Semua tu ada laporan kesihatan. Semua ada laporan kesihatan dan laporan polis. Saya ada parut dekat badan saya yang dibuat oleh Zehra. Parut kekal. So dia nak buat fast track, dia nak lari, dia nak sweep everything ni bawah kapet. Kenapa masih tetap meneruskan perkahwinan? Saya melindungi anak saya. Itu sahaja.